Bad sawadikan hang rat tak lepas, kita kena yin uton. Kalau bagi sesiapa yang telah lepas dah, kita kena jenjang tuatun. Kalau sekiranya mereka tu adalah orang baru. Kalau orang hak sedia, tiba-tiba lepas pula training, hak ning tak kena buat gapo dia satu adik kakak dia weh. Kecuali orang yang telah mob amnat kepada orang sebelum pada ning, hak ning walaupun orang dulu ataupun orang baru, lah mana sekalipun kena gi jenjang tuatun ataupun gi ngesah diri di tanakan adik kakak dia. Hari ni Amo nak mai kurai cerita maklumat berkenaan dengan haning kepada adik kakak. Lagu manakah maklumat lebih lanjut? Jom kita ikuti bersama di dalam channel Radio Official setiap platform. Pertama sekali Amo kena royak kepada adik kakak dulu weh. Kata video ni Amo takak pada petang ni, petang Ahad tanggal 19 Karakadakum 2569 ketika jam pukul 5.30 petang adik kakak. Okey, pertama sekali nak royak kepada hak orang tak lepas bab sawadikan hangrat. Hak ning ni adik kakak, walaupun kita nak dakwa kata kita ni tak ada tak seperti hak dia royak. Hak ni lah mana kita kena yin uthon dulu. Kita kena yin uthon ataupun buat rayu yin uthon mana? Di dalam website pun boleh ataupun di 55 tanakan. Krung Thai, Thakasa, Thakasa, Omsin dan juga Tanakan Islam. Kita pergi yin uthon situ adik kakak. Dah kalau kita pandai kita buat di dalam website tak apa. Tak pandai tengok video hamba buat sebelum pada ni. Dah hamba hurai tentang yin uthon lagu mana. Maka apabila kita yin uthon ni adik kakak, bukan sekadar kata suk sekat tu dak. Yin uthon ni suka bila? Semenjak hari ni hingga sampai 31 Karakadakum. Maka apabila kita yin uthon di dalam rabuk dah ataupun di tanakan dah ni adik kakak, dia nak royak sini. Hak dok jadi buku banyak learningnya. Demo royak kata demo tu tak lepas dengan kerana ada kereta. Sedangkan kita kereta tak ada ataupun kereta gobek buruk 2 3 40 tahun mari dah. Baba bergerak, baba mengakak di atas tembok ada kakak. Kalau lagu ni kita yakin kata kereta kita tak ada sungguh. Hak ni kita pergi di samlat ngan konsong. Lepas daripada kita yin uthon, kita bawa boreh, bawa saksi lah, bawa tanda-tanda lah kata kita ni tak ada seperti hak dia royak. Bawa mak pergi di samlat ngan konsong. Lalu ni konsong kata dia nak layan kepada fak kita dengan secara percuma. Maka hak kita dok kata, hak dia kata kita ada kereta, kita royak kata kita tak ada. Maka kalau kita tak ada seperti kita royak sungguh, dia akan ukar masalah kita adik kakak. Ini sebagai contoh. Kalau kita masalah duit ke orang yang banyak, gilah ada pejabat dia di mana tu nanti hamba cerita pula selepas pada ni. Kalau ada tanah, dia royak kata kita tanah ada, sedangkan tanah kita tak ada. Hak ni kita kena pergi di samnak ngan tidin. Banyak tempat yang kena pergi ukar masalah buku ni adik kakak. Hak ni berkaitan dengan orang yang tak lepas. Manakala bagi orang yang lepas. Orang yang lepas dah ni adik kakak terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama kondom, raikau. Orang kondom, orang boleh hak sedia. Dulu dia boleh dah 2-3 bulan. Boleh dah 2-3-4 tahun. Boleh nak bulan 300 bulan adik kakak. Demoning tak kena gi jenjang tuatun. Tunggu saja. 41 Singhakum ni boleh pakai, boleh guna bab sawadikan hangrat direct hang sampai ke seterusnya adik kakak. Kecuali walaupun dia nak jadi rider kotam, dia jadi orang hak biasa boleh dah sekalipun sebelum daripada ni. Tapi kalau dia ni duduk di dalam kalangan orang mob amnat. Lagu mana kau mob amnat? Misal katanya dia ni cacat cedera parah, tak boleh nak tolong diri sendiri. Sebelum pada ni bab sawadikan hangrat dia ni dia kerah pergi orang lain tolong buat cara ke dia. Hak ni orang panggil kata mob amnat. Walaupun orang dulu sekalipun dia duduk di dalam kalangan mob amnat serah kepada orang, hak ni kena jenjang tuatun. Gi di tanakan adik kakak dia weh. Cara-cara nak mob amnat ni lagu mana? Bawa bab pecacun hak orang mob amnat, hak orang sakit tu saat ni. Lepas tu bawa bab pecacun hak orang rap mob amnat, hak orang nak buat gati kepada dia saat ni. Dan juga kalau dia cacat, kalau dia tepak cacat, hak tu kita bawa bab pikan dia buat gi. Dan juga ambil surat by mob amnat, video tekan bujari kau, video senamo dalam tu kau. Kemudian pada tu orang rap mob amnat saat ni kena gi di tanakan. Gi di tanakan, lebih lagi tanakan Krung Thai. Nanti urus cara ke dia adik kakak. Walaupun orang dulu ataupun orang baru, kalau dia ni duduk di dalam kumpulan orang mob amnat, dia kena gi jenjang tuatun. Kalau dia tak ada mob, tak ada duduk di dalam kalangan orang mob amnat, orang dulu, tak kena jenjang tuatun adik kakak dia dah. Manakala kumpulan yang ketiga lepas, tapi dia baru boleh training ya adik kakak. Dia baru boleh training. Dia baru boleh kali ni. Hak ni tak kira orang cedera parah, orang selamat, orang baru ke, lah mana dia kena jenjang tuatun belaka adik kakak. Tapi bagi orang yang tak ada nak mob amnat kepada siapa dia boleh pergi jenjang tuatun di dalam app Pautang. Kalau dia ni jadi orang cedera parah, cacat tubuh badan,
Hak ni dia kena mop amnat. Orang rap mop amnat dia saat ni kena pergi ditanakan di bank adik kakak dia. Tu dia faham molek sini adik kakak dia dah. Okey, manakala kumpulan yang ke seterusnya, kumpulan ni belum pada ni dia biasa boleh. Konan ni dia dai tuk ดือน, boleh nak boleh. Tiba-tibanya trade ni dia tak boleh adik kakak. Sebab duduk di dalam kalangan orang kaya dah weh. Kalau dia tak boleh, dia berasa kata tak apa, dia tak boleh agak dia malah yin utah dah. Tu dia kata tak apa, tak boleh lah. Maka duit hak dia tak boleh belum pada ni 1000 bulan 2 bulan mari dah ni kan dia kena guna pakai duit dia saat ni biar habis. Dalam sekitar jam pukul 10 malam tanggal 31 Karakandakum 2599 adik kakak dia. Tu dia. Inilah maklumat yang boleh kongsi siapa menyapa kepada adik kakak. Lagu mana faham dah ke tidak tu adik kakak dia weh? Apa yang mau kongsi siapa menyapa kepada adik kakak? Kalau tak faham, ubah dengar klik semula adik kakak. Adik kakak dengar kokor dengar. Insya-Allah harap kata kita faham belaka-belaka dengan apa yang mau kongsi siapa menyapa kepada adik kakak. Insya-Allah kalau ambo ada maklumat baru-baru, ambo akan kongsi siapa menyapa pula kepada adik kakak pada kesempatan akan datang. Ada apa dia? Cuba komen di dalam ruang komen kita di bawah. Kalau adik kakak ada masalah mata kelabu, nampak tak cerak, boleh kita pergi periksa mata free di kedai klinik Wan Sai Ta Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala. Di sini kalau kita nak potong spek mata, harga mulai 890 kod sahaja. Ada spek mata setiap jenis, setiap model, setiap peseng, mata pendek, mata panjang ataupun Wan Krong Seng pun juga ada. Jangan lupa setiap kali nak spek mata, ingatlah kepada klinik Wan Sai Ta Sik Ro Road di hadapan Hospital Sik Ro Road Jala.